Good morning, guys. I am listing on what to buy because Papa's gonna buy for us sebab hari ni kita nak masak sikit-sikit dulu, prepare dulu. This is for our breakfast. Mama bought us murtabak and curry and syrup, bawang syrup. Comment down below which one do you prefer, syrup ke curry? Because I gang curry. Cik dapat hadiah. Tengok sikit you dapat hadiah apa? Tunjuk kat sini. Oh, kek pun dapat. Tengok kek. Coklat malt. Comel dia kecil je. Dah tengah hari dah. Tadi I was busy doing some stuff. Now kita nak start kupas kacang untuk buat kuah kacang. Yang ni kita dah sangai. Today is consider malam raya lah. Tomorrow is Raya Haji. Kamu nak buat apa je hari ni? Buat sama ni. Okay, kita buat sendiri. Kuah kacang. Rendang apa? Daging. Tak adanya adik kahwin tahun depan. Telur. Salun-salunnya pun tiada lagi. Duduk luar dia bernafas tapi dia panas. Boleh lah ni, guys. Okey lah ni. Okay, jom. So, ini apa yang Papa beli tadi. Kita nak clear everything kat atas meja so that kita boleh prepare benda-benda lain macam ni. So, kita kena buat masuk dalam peti first. Tada! Banyak betul benda di dalam peti ini. Sebab semalam birthday seseorang. Now kita nak potong semua ni untuk blend. Putih, another garlic. Little bit of anchovies sebab I tak suka udang kering. So, blend. Then, now for prep for sayur. Same thing. Done for this sayur. Next, for the next prep. Dah apa ada beli ni? Okay, basuh. This one is for rendang.
Selamat Hari Raya guys. Suddenly I'm at my nenek house. I belum makan lagi. Kita ikut mi and sup tulang. Adik nak cakap apa? Adik nak makan tak? Adik nak makan tak? Adik nak makan apa? Ya nak. Sunat lah tu. Sunat. Sunat nasi impek nak. Kat mana? Oh, Tok Cik dekat. Okey lah. Sebab sambal dia sedap. Ada okey je. Ha. Ocu tak nak dia kata. Memang tu. Tak lawak. I'm eating soup tulang. Lauk mahal. Saya pun Ni ayam untuk nasi minyak. Kalau yang masak biasa lain. Minyak isi tomato puring. Rajin lah adik ni. malam tak lain lah. Sikit. Kan Sikit. hari kita Tunjuk pula adik kat pula kakak kat kawan adik ke? Kawan adik cakap apa? Kawan adik cakap apa? Mengaku. Adik dengar adik. Mengaku. Adik, bila adik cuti nak pergi main bowling? tahu masuk kalau awak dah jalan-jalan awak dah lagi janganlah We're gonna go to our great grandmother's house. Oh, biru, so biru. Kita hijau lah. Guys, kita akan pergi ambil daging untuk agih-agihkan ke orang sebab dia buat korban tahu. First time kan kau buat kan? Oh, bukan first time. Kali kedua. Kita tengok macam mana cantik dulu lighting. Macam mana itulah proses berkorban gitu. Wow, dalam hutan. Saya ada lembu kat situ. Mana saya? Dia kat mana? Lah, tepi darah tu. Soalnya Bukan lampu pun. dia macam statue je. Baby punya. Kalau ni tak. Betul je. Ni. Untuk bau ni. Nak bagi terus sini kat orang ni. Tak lah balik dulu. Okay, let's go. Bye. Kejap balik dulu. Guys. Oh, tak takut ke? Dia bertelur lah. Dia bertelur. Saya nampak kaki dia tajam. Diam lah aku ni. Dah makan ke? Lama ke cuti? Esok. Sampai esok. Bye-bye. Hari ni tu. Semalam, hari ni esok. Macam tu.
Okay guys, story time. Long story short, kan I stop vlog yesterday after macam I settle blend barang je kan, and then I tak show you guys what we cook apa semua. Cause yesterday apa tu, my sink dia tersumbat. Lepas tu mula I thought it was just like a normal, macam kalau kita like cocok pakai dawai semua tu, then it will be okay. But then I cuba I try to buka everything sampai bawah ni basah semua, and like baju I kotor apa semua, you know, I sink kan kotor kan. So bila I buat semua tu pun still tak boleh. Sampailah dah petang, dah pukul, I rasa pukul 6 macam tu, pasal I dah penat gila. But my mom continued cooking lah. So semua makanan tu settle. Lepas tu kan on the apa tu, today sepatutnya normally we cook nasi minyak. But then I said to my mom, tak yalah kan, sebab I don't think there will be people coming. I mean tak ramai. So macam, sebab bukannya kita orang tak masak langsung. So tu je lah. And like today is like the first time yang I pergi raya dengan macam relax, yang sebab I tak payah masak kan, so macam tak penat sangat. So I bersiap, I just macam panas-panaskan benda lah pagi tadi, and then bersiap, and then itulah. Oh, let me show you guys what mama cook for today. Just now I just went to apa tu, ambil daging korban yang belum buat apa semua, and then he gonna apa tu, distribute to people. And sekarang I nak continue makan lagi. So far I dah makan mi sop tulang, and then lemang, rendang, nasi impit. Now I nak makan ketupat panas pula. So mama cooked tak, ini beli ketupat palas, ketupat palas, nasi impit pun tak sempat buat sendiri, kuah kacang. Kuah kacang colour dia macam not giving sikit, tapi the taste is fine. And then kita ada rendang daging, and then mama buat bihun goreng, marble cake, a few kuih, and then watermelon. So ini je lah makanan at my house. Lepas tu panas gila je. Tadi when I was waiting for the daging korban kan, we menitik-nitik je peluh. Tak macam raya, tak macam raya ada Fitri. Panas gila. Now I nak makan ketupat panas. Anyways, this is my outfit. Nampak ke? Yalah. Nantilah I show you guys properly, but this is my outfit. Nah, macam teal blue, but I pair with I tak tahulah ni blue apa. Nice. Jom makan. Betapa berminyaknya kita. Wih, shiny. You know, it's very humid. Kan? The weather today memang humid.